Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat Panahan dan juga sahabat-sahabat FB semua. Hari ini 11 hari bulan 7 2026. Basih ke kebun lagi. Hari ini projek menanam lagi 10 pohon cempedak CH28, yang mana 2 minggu lepas dah ditanam 15 pohon. 5 daripadanya cempedak king dan 10 daripada yang lepas tu cempedak CH28. Okey, yang ni kita akan pergi sebelah sana sekejap lagi. Sebelah sana. Lepas tu, lepas penanaman cempedak, kita akan tanam tiang ni untuk keluluk. Keluluk kecil-kecil. Kita ada 8 kotak ni, hive lah, untuk kita letak di bawah-bawah pokok matua kita yang ada atas sana, insyaAllah. Oh, bunyi pula. Okey. Okey, kebun kita yang ada sungai maintain. Dia pokok-pokok semak ni sepak betul membesar. 2 minggu tak pergi dah tinggi. Letak dulu anak-anak pokok kat sini sebelum kita masuk ke dalam. Ni jalan pintas kok tepi lah. Okey, sambil-sambil kita nak menanam cempedak di antara ni pohon-pohon ni. Kita bersih dulu pohon yang tumbuh sekeliling tanaman mesta kita. Alhamdulillah. Kita menggali pokok yang kedua untuk ditanam. Hari ini sebelum menanam banyak mendebas sikit. Okey. Pokok ketiga kita telah tanam, buat tanda. Okey, lagi 1, 4, 5, 7 pohon lagi lah. Okay, insyaAllah. Okay, tadi kita dah selesai tanam 10 pokok cempedak. Sekarang ni kita nak tanam tiang untuk keluluk pula ya. Kita ambil di sisi pokok lah, sebab kita nak biar dia redup, bukan tengah panas. Kita akan buat dekat area sini, tepi pokok matua kita lah. Matua ni dah tinggi ni dah. Ni setahun 8 bulan dah tinggi ni. Tu pun dah kita patahkan dia punya dahan dia supaya dia tidak meninggi sangat lah, supaya dia merimbun. Kita akan gali dekat sini sekarang insyaAllah. Okey. Senang, tanah ni dia senang kita gali, tak sampai seminit dah boleh jadi lubang dah. Okey. Kita akan biar dia duduk situ. Kita akan letak satu plywood kat atas dia tu supaya kotak ni tak kena hujan lah. Nanti kita ambil. Ni sarang yang kedua. Kita ambil plywood, kita letak atas lah. Okay, supaya tak kena hujan dari rezeki dia masuk, insyaAllah. Kira ni yang settle yang ke 8. Pasal kita bawa 8 je kita punya hive ni kan. Jadi insyaAllah nampak macam dia dah tu. Yang terbang-terbang tu kalau nampak dah. Mudah-mudahan yang datang dia masuk, dia berkoloni dalam tu, dia buat madu, kita panen madu dia nanti. Okey.